Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berjumpa pada subuh. Sebenarnya bukan giliran saya. Yang saya 2 minggu lagi, tapi diubah ke hari ini ya. Apa-apa tuan-tuan, alhamdulillah hari ini kita masuk berapa Ramadan ini? 19 Quran menjelaskan berkenaan dengan Ramadan dalam banyak ayat. Antara yang dijelaskan oleh Al-Quran dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayyaman ma'dudat, hari yang tertentu. Di antara sifat Ramadan ni, harinya adalah hari yang tertentu. Fitrah kita tuan, kebiasaannya bila disebut sebagai hari yang tertentu ataupun bilangan hari yang tak banyak, tu biasanya kita akan kira. Yang banyak kita tak kira, yang tak banyak yang kita akan kira. Duit kita kalau banyak kita kira tak? Tak kira lah. Tapi tak banyak kita kira tak? Belanja lah kita kira tu. Memang biasa benda yang tak banyak ni kita akan kira, tapi benda yang banyak kita tak kira. Begitulah di antara apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat, hari yang tertentu. Saya sebut ini kenapa tuan-tuan? Kerana penting untuk kita mengira hari di dalam bulan Ramadan. Hari ini masuk hari yang ke-19, esok masuk hari yang ke-20, dan besok bermulalah apa yang disebut oleh Nabi SAW Ashril Awakhir, 10 yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Kerana 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan ini sangat penting bagi orang yang ada iman, ada taqwa di dalam hati dia ingin mengejar fadilat ataupun kelebihan dalam bulan Ramadan. 10 hari yang terakhir ini menjadi hari yang paling penting di dalam bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW, macam orang kita pun selalu sebut, Ramadan ni bulan ibadat, bulan ibadat. Pada saya dia tak tepat sangat, sebab bulan lain pun kita buat ibadat juga. Tapi yang lebih tepat, Ramadan ni adalah bulan kita mempertingkatkan ibadah. Bukan kita ibadat je, ibadat bulan lain pun kita ibadat. Sembahyang 5 waktu bulan lain kita sembahyang, sembahyang sunat rawatib bulan lain kita sembahyang, sembahyang puasa sunat pun kadang-kadang kita buat, sedekah bulan lain pun kita buat. Tapi tuntutan Nabi SAW untuk sebenarnya kita mempertingkatkan ibadah di dalam bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan tuan-tuan, sebab itu di antara perkara yang diwajibkan dalam bulan Ramadan apa dia? Puasa. Di antara perkara yang diwajibkan di dalam bulan Ramadan apa dia? Zakat fitrah yang menjadi wajib. Bulan lain ada zakat fitrah tak? Tak ada. Maksudnya secara tak langsung sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW, Ramadan ini bukan bulan ibadat, tapi bulan untuk kita mempertingkatkan ibadat. Sebab itu bila disebut berkenaan dengan fadilat Ramadan ataupun kelebihan Ramadan ni dicerita dalam berbagai-bagai hadis. Disebut di dalam berbagai-bagai hadis, bukan satu hadis, bukan 2 hadis, tapi banyak hadis berkenaan dengan amalan Nabi SAW di dalam bulan Ramadan, berkenaan dengan amalan Nabi SAW di 10 yang terakhir di dalam bulan Ramadan, yang mana Nabi SAW sangat bersungguh-sungguh bila masuk 10 yang akhir dalam bulan Ramadan. Tidak seperti awal Ramadan.
kita tuan-tuan, saya ada macam sedikit kebimbangan untuk orang Malaysia kan. Kita ni Ramadan kita kena ada perubahan lah. Kena ada perubahan. Dulu kalau kita perhatikan dulu lah ni, sekarang ni mungkin ada perubahan sikit. Dulu kalau kita perhatikan awal Ramadan surau penuh, masjid-masjid penuh. Sampai AJK masjid, ngurusi masjid terpaksa fikir nak besarkan surau, nak besarkan masjid. Ramadan ni penuh. Rupa-rupanya seminggu yang pertama ni penuh. Keluarlah segala macam tikar keluar awal-awal Ramadan. Sebab apa tuan? Tahu penuh. Tapi masuk seminggu, masuk 10 yang kedua mula berkurangan. Masuk 10 yang ketiga lagi kurang dulu. Sekarang ni ada sedikit perubahan lah. Ada sedikit perubahan. Kalau kita perhatikan di negara-negara Arab, ni budaya ni mungkin tak ada dekat negara kita, tapi ada dekat negara-negara Arab, terutamanya Saudi, Mekah, Madinah, sebahagian negara Arab yang lain, Qatar, Mesir dan sebagainya. Awal Ramadan itu tuan, dia macam biasa sikit lah. Ramai, tapi macam lebih ramai sikit daripada bulan-bulannya. Pertengahan lebih ramai. Tuan-tuan pernah tanya tak orang pergi umrah sebulan dalam bulan Ramadan? Cuba tanya dia macam mana. Awal Ramadan macam mana? Oh, penuh lah. Tengah macam mana? Oh, lagi penuh. Hujung macam mana? Oh, masuk asar jangan keluar. Kalau keluar jawapannya tak dapat masuk lah. Kalau kita dah dapat tempat dalam masjid waktu asar, jangan keluar lagi. Jangan keluar. Kalau kita keluar selepas asar, lepas solat asar kita keluar, jawabnya maghrib tak dapat masuk dalam masjid lah. Duduk kat kaki 5 je lah. Nasib baik dapat duduk kat kaki 5. Sebahagiannya duduk dekat atas jalan. Atas jalan. Berbeza dengan dekat tempat itu. Tempat itu awal penuh, pertengahan makin kurang, penghujung makin kurang. Dan kita nak supaya budaya ni tuan-tuan dibuang. Budaya mengenepikan 10 malam yang terakhir ni dibuang. Kita kena jadikan 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan malam yang paling penting dalam hidup kita, di antara malam-malam yang kita buru. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan taharrau lailatul qadr, burulah lailatul qadar. Orang berburu ni apa sifat dia tuan? Dia akan fokus. Kalau dia nak tembak sesuatu tu, dia akan fokus. Dia tak sambil lewa. Mana? Tak, dia akan fokus. Benda yang dia nak buru tu dia akan fokus. Dia akan sungguh-sungguh dia fokus supaya apa yang diburu itu dikecapi. Dia dapat benda yang diburu. Itulah perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam hati kita ni tuan-tuan, kita kena jadikan 10 malam yang terakhir ni, bermula pada malam esok, merupakan malam-malam yang penting dalam hidup kita. Saya bimbang 10 malam yang terakhir ni orang kita sibuk dengan persiapan hari raya. Tak salah nak raya, boleh. Memang disunatkan untuk kita bergembira pada hari raya, untuk kita pakai pakaian yang cantik, pakaian yang baru, untuk kita bergembira, berseri muka kita pada pagi hari raya. Tapi jangan menghilangkan apa yang disebut oleh Nabi SAW berkenaan dengan pentingnya 10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Saya selalu sebut tuan-tuan, orang kita ni 10 hari yang terakhir ni dia sibuk sangat. Dia nak mengecat rumah, nak mengecat pasu rumah, nak mengecat pagar rumah, macam-macam. Dia nak buat kuih, dia nak buat dodol. Tahun inilah dia nak cari langsir, dia nak pasang langsir. Tuan-tuan, itu semua boleh buat dulu. Saya sebut, nak cat rumah sebelum Ramadan, boleh cat rumah. Nak kemas rumah sebelum Ramadan, kemaslah rumah cantik-cantik. Nak siapkan persiapan hari raya, baju-baju hari raya, belilah awal sebelum Ramadan, boleh beli. Tapi orang kita 10 hari yang terakhir inilah mereka bersungguh-sungguh membuat persiapan hari raya, sehingga mereka mengabaikan pentingnya memberi tumpuan terhadap apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, bagaimana keadaan Nabi SAW bersungguh-sungguh pada 10 hari yang terakhir ini. Nabi masuk pada waktu subuh tanggal 20 Ramadan, maksudnya esok pagi lah. Nabi masuk sembahyang subuh 20 Ramadan, dan Nabi tak keluar melainkan
untuk memenuhi hajat-hajat tertentu. Nabi tinggalkan isteri-isteri Nabi SAW. Nabi tak pulang ke rumah melainkan ada hajat yang tertentu. Hajat yang tertentu ni tuan, nak makan, nak minum, nak bersahur contohnya, ataupun nak qada hajat, Nabi baliklah. Dan Nabi syaddul mi'zar, Nabi mengikat kain seketat-ketatnya. Tidak lagi Nabi SAW bersama dengan isteri-isteri Nabi SAW pada 10 malam yang terakhir. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, aku menyisirkan rambut Nabi SAW daripada luar masjid, Nabi berada di dalam masjid. Nak sikat rambut pun Nabi tak balik. Aisyah sikatkan daripada luar masjid, Nabi duduk dalam masjid. Bermula bila tuan-tuan? Selepas subuh 20 Ramadan sehinggalah malam hari raya. Tengok Nabi SAW, orang yang dijanjikan syurga, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tempat yang paling mulia di kalangan manusia melainkan itulah tempatnya untuk Nabi SAW, yang disebut sebagai maqam mahmud, maqam yang terpuji. Seperti apa yang kita doa setiap kali selepas daripada azan dan iqamah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu al-maqam al-mahmud allazi wa'adtahu wab'athhu al-maqam al-mahmud allazi wa'adtahu, dan bangkitkanlah dia menduduki makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nabi dah duduk makam yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi lah orang yang paling hebat memburu Lailatul Qadar. Nabi lah orang yang paling hebat i'tikaf di 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Tapi kita di mana tuan-tuan? 10 malam yang terakhir kita di mana? Kita ni bukan orang yang dijanjikan syurga. Kita tak dapat lagi tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga pun belum tentu lagi. Mudah-mudahan ada tempat kita di dalam syurga. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dah ada perjanjian. Tak adalah maksudnya kita tak dijanjikan syurga seperti mana Nabi SAW. Tapi Nabi lah orang yang paling bersungguh-sungguh 10 malam yang terakhir daripada Ramadan. Jadi ubah tuan-tuan. Ubah. Ini ada satu hari lagi ni, 10 malam yang terakhir Ramadan. Nak cari baju gaya ke, nak cari apa ke, kelengkapan rumah yang tak cukup, hari ni selesai lah. Besok jangan lagi kita nak fikir nak pergi cari ini, nak pergi cari ini. Malam bagi orang kita tuan-tuan, kadang-kadang persiapan hari raya yang mereka lakukan sehingga mereka tidak berpuasa di siang hari. Kacau dodol. Dulu kacau dodol, saya ingat zaman nenek saya tuan, kacau dodol bukan mudah. Tepung ni bo, tuan-tuan sempat jumpa bo, mesin pulut tu, masuk satu sudu, pusing. Masuk lagi satu sudu, pusing. Zaman nenek saya ke, saya sempat lah. Itu budak-budak memang gaji main benda tu. Pusing tak boleh laju, sebab dia ada pusat tengah-tengah tu. Pusing laju, pusat tercabut. Orang dulu dia tahu lah. Siapa yang pernah buat dodol cara tradisional, dia tahu. Kita budak-budak pusing laju, lari batu tu, mengamuk nenek. Aku dah kata jangan pusing laju-laju, pusing pelan-pelan. Pusing, letak dia, angkat letak, balik elok-elok. Betulkan dia punya pusat tengah-tengah tu, okey, pusing balik pelan-pelan. Dulu punya buat dodol lebih susah daripada hari ni. Sebahagiannya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala melakukan persiapan hari raya sehingga tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Mengecat rumah, panas, kena pula cuaca macam sekarang ni, tak tahan, tak puasa sebahagiannya. Malam bagi orang kita tuan-tuan, menjadikan 10 hari yang terakhir yang sangat penting di penghujung Ramadan sebagai hari-hari yang tidak bermakna bagi diri mereka. Kita ubahlah kehidupan kita. Ubah. Mungkin Ramadan ini Ramadan yang terakhir, wallahu a'lam. Nabi SAW, walaupun Nabi SAW puasa 8 tahun Ramadan, Nabi puasa cuma 8 tahun je tuan. Kefarduan Ramadan ni berlaku bila tuan-tuan? Berlaku bila kefarduan Ramadan? Tahun kedua hijrah. Nabi dakwah 23 tahun sampaikan Islam, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kefarduan Ramadan berlaku bila? Tahun kedua hijrah.
Maksudnya tahun ke-15 kenabian Nabi SAW. Nabi wafat selepas itu berapa tahun? 8 tahun. Maksudnya Nabi cuma sempat berpuasa 8 tahun sahaja. Kita puasa berapa tahun, tuan-tuan? Start daripada umur 15 tahun. Awal lagi lah 15 tahun tak balik. Mungkin start daripada 8 tahun ke 9 tahun ke kita puasa, sampailah umur kita hari ni. Berapa puluh tahun dah kita puasa. Tapi apa perubahan Ramadan yang berlaku dalam diri kita? Adakah bulan Ramadan kita pada tahun ini sama seperti mana bulan Ramadan kita 20 tahun dulu waktu kita kanak-kanak, ataupun 30 tahun dulu waktu kita kanak-kanak? Ataupun Ramadan dalam hidup kita pada hari ini telah lebih bermakna daripada Ramadan kita sewaktu kita berada pada tahap kanak-kanak? Lihatlah semula Ramadan kita ini, tuan-tuan. Gunakan kesempatan Ramadan. Kita sebut berkenaan dengan Lailatul Qadar, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, disebut dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan Lailatul Qadar dalam Al-Quran. Ulama bincang, berbahas bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Sebahagiannya kata 27, sebahagiannya kata awal 23, sebahagian macam-macam pandangan di kalangan para ulama. Menandakan apa? Bila banyak perbincangan, banyak pendapat, tuan-tuan, maksudnya apa? Benda tu penting. Benda tu penting. Tapi sebahagian orang kita tak nampak pentingnya Lailatul Qadar. Tak perasan Lailatul Qadar ni perkara yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Bila sesuatu perkara, tuan-tuan, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dengan jelas, diulang sebut oleh Nabi SAW dalam hadis dengan jelas, maksudnya perkara itu sangat penting. Tapi kalau perkara itu tak disebut dalam hadis, kalau ada hadis pun 1-2 hadis sahaja berkaitan dengan perkara itu. Antaranya apa, tuan-tuan? Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, tuan-tuan, hari ini kan orang kita sangat membesarkan Nisfu Sya'ban, berhimpun di sebuah masjid malam Nisfu Sya'ban. Sedangkan Nisfu Sya'ban itu satu hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Malam Nisfu Sya'ban Nabi buat apa? Aisyah kata, aku terjaga, tengok-tengok Nabi tak ada. Nabi tak ada. Aisyah bangun cari, Nabi dah keluar. Nabi keluar. Aisyah kejar, nak tahu Nabi pergi mana. Sebab malam tu malam giliran Aisyah. Aisyah kata, kalau malam giliran aku, mana boleh Nabi pergi ke rumah isteri lain? Malam giliran aku. Aisyah kejar Nabi SAW. Tengok-tengok, rupanya Nabi pergi mana, tuan-tuan? Nabi pergi ke Baqi', kubur. Baqi' ni kubur lah, dekat Madinah, kubur. Kemudian Aisyah kata, oh, Nabi pergi ke Baqi'. Aisyah pun balik. Nabi balik, Nabi tanya. Nabi tahu Aisyah, Nabi perasan Aisyah ikut. Nabi tanya, kenapa kau ikut aku tadi? Aisyah kata, aku malam ni malam giliran aku. Aku takut kau pergi ke rumah isteri kau yang lain. Ni Aisyah. Maksud itu satu yang hadis Nabi SAW berkenaan dengan Nisfu Sya'ban. Tapi orang kita membesarkan Nisfu Sya'ban, tidak seperti mana mereka memburu Lailatul Qadar. Tidak seperti mana mereka memburu Lailatul Qadar, malam tahun baru. Mana ada hadis Nabi SAW berkenaan dengan malam tahun baru? Tapi orang kita nampak macam malam tahun baru ni penting. Sebenarnya tak ada malam tahun baru. Perayaan malam tahun baru di sisi Islam tak ada. Tapi orang kita nampak macam penting. Berhimpunlah di sebuah masjid. Tapi malam Lailatul Qadar macam biasa, tak ada apa-apa. Sedangkan malam Lailatul Qadar ni khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita jangan bicara tentang Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang pernah disampaikan kepada kita. Kalau nak tahu malam Nisfu Sya'ban ni pokok-pokok sujud. Tuan-tuan, kalau pokok sujud, tuan-tuan, pokok tu sujud satu hal, kita pun pengsan. Kita nak, orang dulu cerita kan, nak tahu malam Lailatul Qadar, malaikat turun malam Lailatul Qadar, pokok-pokok semua sujud. Kita duk tunggu-tunggu tak sujud pokok ni, tak Lailatul Qadar malam ni. Kita kata kalau pokok sujud, apa yang akan terjadi dalam diri kita? Meninggal terus kot. Pokok kelapa tinggi-tinggi tengok sujud, wui, jangan buat pasal.
Tak semestinya perlu ada tanda-tanda tertentu baru kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Tapi barang sesiapa yang mempertingkatkan ibadah di dalam malam Lailatul Qadar ataupun pada malam Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut berbetulan berlakunya Lailatul Qadar, maka amalan yang dilakukan sepanjang malam tersebut khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi para ulama tak ada kesepakatan bilakah berlakunya Lailatul Qadar, kerana keumuman hadis Nabi SAW. Nabi cuma menyatakan burulah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Dalam riwayat yang lain pada malam-malam yang ganjil. Tak kisahlah kita nak buat secara sendirian di rumah ataupun kita nak berjemaah di surau ataupun di masjid. Yang penting kita kena ada usaha bangkit pada malam-malam 10 malam yang terakhir tuan-tuan, untuk kita memburu Lailatul Qadar. Yang terbaik dilakukan di surau ataupun di masjid, mengikut sunnah Nabi SAW, kerana Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari yang terakhir, seperti apa yang saya sebut hadis riwayat Imam Tirmizi, bermula subuh 20 Ramadan sehinggalah malam hari raya. Nabi tak keluar, Nabi tak keluar. Tapi sebahagian daripada orang Islam kita tuan, 10 malam yang terakhir dah tak nampak dah muka dekat surau masjid. Sebab apa? Yang perempuan sibuk nak gantung langsir, yang perempuan sibuk nak buat kuih. Bukan perempuan sini lagi, dia nak buat kuih semprit, nak buat biskut, macam-macam biskut nak bakar. Yang lelaki sibuk cat rumah, sibuk basuh kereta, sibuk bersihkan rumah, sibuk manja 10 hari yang terakhir. Saya sebut tadi, tak salah kita nak bergembira pada hari raya, nak berhias pada hari raya, tapi bukan perhiasan ataupun menghias rumah dan kediaman kita itu dilakukan pada 10 hari yang terakhir daripada Ramadan. Apa tak itu tuan, siang hari kalau dah mengejar, malam hari agak-agak letih lah. Letih. Sebahagiannya saya tak nak chat waktu siang panas, tak ada, chat waktu malam. Habis dah malam dah mengejar, tak ada dah qiyamul lail. Tarawih pun siap-siap sedap-sedap tak buat. Padahal 10 malam yang terakhir lah malam yang sangat penting. Tuan-tuan ni bagi tumpuan, bagi tumpuan. Kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW, seperti mana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi beribadah pada 10 malam yang terakhir lebih bersungguh-sungguh Nabi berbanding dengan malam-malam yang terdahulu di dalam bulan Ramadan. Sungguh sikit lah tuan-tuan. Pujuklah diri kita ni, pujuklah diri kita. Sama ada saya yang bercakap ataupun tuan yang mendengar, pujuk diri kita ni. Siapa yang nak pujuk diri kita tuan? Orang lain nak pujuk, kita menyampah orang lain pujuk. Kita menyampah. Orang lain ajak, jom dah malam ni ada qiyamul lail, macam dia seorang nak ibadat. Kita menyampah. Siapa yang nak pujuk diri kita tuan? Kita lah, diri kita. Sama ada nak buat berjemaah, kalau kita tak mampu nak buat jemaah, mungkin imam tu baca panjang sangat, dia sujud lama sangat ke, dia rokok lama sangat ke, kita tak mampu nak ikut, kita buatlah seorang-seorang di belakang. Tak ada masalah. Bukan ada kewajipan pun mendirikan qiyamul lail ataupun tahajud secara berjemaah. Tak ada kewajipan pun buat secara berjemaah. Tapi kalau nak berjemaah, buatlah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Memang itu yang dilakukan oleh Nabi SAW dan diikuti oleh beberapa orang sahabat Nabi SAW. Termasuklah tarawih yang kita buat. Nabi buat 3 malam. Tarawih Nabi buat berjemaah ni 3 malam. Sepanjang 8 tahun Nabi buat 3 malam ni. Kali pertama Nabi buat, ramai sahabat ikut. Kali kedua Nabi buat, sahabat-sahabat yang tahu, Nabi ibadat, bagi tahu kat orang lain. Malam tadi sembahyang dengan Nabi sekian-sekian bidang rakaat, sekian waktu. Malam kedua ramai, bertambah ramai. Besok cerita lagi kat sahabat yang lain, kat orang yang lain. Malam ketiga lagi ramai. Malam keempat tu tunggu sehingga malam yang keempat tu melimpah Masjid Nabawi ni. Melimpah. Sebab nak ibadat, nak sembahyang dengan Nabi SAW, nak berimamkan Nabi SAW. Semalam keempat tunggu Nabi tak keluar sampailah waktu subuh.
Subuh Nabi keluar, lepas Nabi sembahyang subuh, Nabi berdiri, Nabi pusing ke belakang, Nabi nyata, Aku tahu kamu tunggu aku pada malam tadi, dan aku tak keluar kerana aku takuti apa yang kita lakukan 3 malam yang berlalu menjadi kewajipan ke atas umatku dan kamu tak mampu untuk melakukannya. Nabi tak buat, ada alasan. Nabi tak buat secara berterusan tarawih itu ada alasan. Alasannya apa? Nabi takuti sembahyang tarawih itu akan difardukan ke atas umat Islam dan umat Islam tak mampu untuk laksanakan. Tapi zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila Umar tengok sini sembahyang sikit, sini sembahyang sikit kat masjid, Nabi himpunkan sahabat-sahabat Nabi SAW dan lantik seorang imam, Ubay bin Ka'ab, mengimami sembahyang sunat tarawih. Dilakukan secara berjemaah bermula pada zaman Umar radhiyallahu anhu dan berterusan sehinggalah ke zaman kita pada hari ini. Dan tak ada masalah nak buat berjemaah boleh, nak buat seorang-seorang boleh, nak buat di rumah tarawih pun boleh, nak buat di masjid pun boleh. Cuma buat di masjid, di surau ni ada kelebihan. Apa kelebihan itu tuan? Antara kelebihannya i'tikaf. Dapat pahala i'tikaf. Kita masuk masjid dengan niat i'tikaf, kita sembahyang tu, segala apa yang kita lakukan di dalam masjid, maka mendapat pahala. Pahalanya disebut sebagai pahala i'tikaf. Termasuklah kuliah subuh ni, tuan-tuan masuk tadi sembahyang subuh, kemudian niat i'tikaf, masuk tadi niat i'tikaf, sembahyang sunat qabliyah ataupun sembahyang sunat fajar, kemudian sembahyang subuh, sembahyang fardu subuh, niat i'tikaf, maka sehingga ke saat ini, walaupun tuan-tuan duduk, walaupun tak buat apa-apa, cuma mendengar saja, maka apa yang kita lakukan sedang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi i'tikaf ni bukan perkara yang susah. Orang kita ingat i'tikaf ni satu benda yang payah. I'tikaf ni senang, masuk niat i'tikaf, sembahyang, kalau tak ada waktu-waktu tertentu, tahiyatul masjid, sembahyang sunat, kemudian duduk buatlah apa-apa. Selagi mana kita tak sakiti orang, selagi mana kita tak mengumpat orang, selagi mana kita tak melakukan maksiat, maka apa yang kita lakukan di dalam masjid, walaupun kita duduk diam menyandar, terlelap, kita akan mendapat pahala yang disebut sebagai i'tikaf. Jadi cuba buat. Carilah tuan-tuan 10 hari yang terakhir ni, tak kisahlah, mungkin hari-hari cuti ke, Sabtu Ahad ke, ataupun waktu malam ke, ataupun waktu petang ke, waktu untuk kita duduk sekejap di dalam masjid beriktikaf. Kita usaha mengamalkan sunnah Nabi SAW pada 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita menghidupkan sunnah. Dan kita tengok kan, i'tikaf ni tuan, di antara perbahasan yang hadis yang banyak cerita adalah hadis berkenaan dengan i'tikaf. Saya sebut tadi, bila banyak hadis yang cerita berkenaan dengan suatu perkara itu penting. Perkara itu penting. I'tikaf di antara hadis, banyak hadis yang cerita berkenaan dengan i'tikaf. Aisyah radhiyallahu anha ada cerita, lepas Nabi SAW wafat, Nabi dah wafat tahun ke-10 Hijrah. Bila Nabi wafat tuan-tuan, Aisyah kata kami itu maksudnya merujuk kepada isteri-isteri Nabi SAW. Kami meneruskan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maksudnya isteri-isteri Nabi selepas kewafatan, mereka juga beriktikaf di dalam bulan Ramadan, terutama 10 yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Jadi di sinilah perbahasan di kalangan para fuqaha berkenaan dengan hukum i'tikaf bagi orang perempuan. Jadi orang perempuan pun boleh i'tikaf lah, selagi mana tidak menimbulkan fitnah. Contohnya dia pergi dengan suami dia pergi dengan anak dia, anak beranak dia, ataupun dia pergi dengan menantu dia contohnya, tak kisah. Ataupun dia pergi dengan kawan-kawan wanita dia, ataupun dia berada di dalam masjid bersama dengan kaum wanita yang lain. Jadi dibolehkan mereka beriktikaf. Sebahagian masjid, sebahagian surau dibuka untuk orang perempuan beriktikaf. Memang kalau dekat Melaka ni tuan, ada masjid-masjid yang tertentu memang dia buka 24 jam. 10 malam yang terakhir dia buka 24 jam untuk orang i'tikaf. Di sebahagian negeri tu tuan, dia buat Raudatul I'tikaf, taman i'tikaf.
mengajak orang ramai supaya mereka menghidupkan 10 malam yang terakhir dengan i'tikaf. Jadi kita tengok tuan-tuan, kalau kita belum pernah buat i'tikaf ni, kita cubalah buat. Carilah 1-2 malam tahun ni untuk kita i'tikaf. Duduk daripada dalam masjid contohnya, daripada kita sembahyang maghrib tu sampailah sembahyang subuh contohnya. Kita buka puasa dalam dekat masjid dekat surau, kemudian sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang tarawih, kemudian sambung dengan tadarus, kemudian rehat. Bangkit pukul 3, 3.30 atau pukul 4, kita qiyamul lail pula contohnya. Kemudian bersahur. Lepas bersahur sambung sembahyang subuh. Kalau kita tengok tuan-tuan, Nabi tak keluar. Saya ulang banyak kali, Nabi tak keluar daripada masjid melainkan untuk memenuhi hajat-hajat tertentu. Hajat tertentu tu yang dimaksudkan apa tuan-tuan? Sama ada Nabi nak qada hajat ataupun ada keperluan yang mendesak, barulah Nabi SAW keluar daripada masjid pada 10 hari yang terakhir daripada Ramadan. Jadi ambil perhatian berkenaan dengan kepentingan 10 malam yang terakhir daripada Ramadan. Jadi ubah sikitlah hidup kita itu tuan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih bermakna berbanding dengan Ramadan tahun sebelumnya. Jadikan Ramadan tahun ini yang lebih bermakna daripada yang lain-lain. Saya bimbang orang Melayu kita ni macam-macam kan. Kalau saya cerita sikit pengalaman. Saya belajar Mesir. Arab Mesir tu tuan, hari raya dia tak ada apa-apa pun. Hari raya dia tak ada apa-apa. Raya dia malam tu takbir, kemudian esok sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh dia tunggu 10 minit, matahari naik je dia sembahyang raya. Dia tak tunggu sampai 8.30. Dia lebih kurang 10 minit habis waktu subuh, dia solat dah. Solat hari raya. Sebahagian buat di padang, sebahagian buat di masjid. Lepas tu semalam balik sembahyang raya, balik dah macam hari-hari biasa. Macam hari-hari biasa. Tak adalah nak beraya-raya sakan macam kita ni open house ni sampai 32 hari open house ni. Tak ada. Dia kembali normal balik kehidupan mereka. Tapi bulan Ramadan kalau tengok, bulan yang sangat meriah. Bulan yang sangat meriah. Seminggu sebelum Ramadan, kalau kita perhatikan rumah-rumah Arab ni dah terang-terang lah. Api klip-klip dengan dia hias rumah dia cantik-cantik. Kedai-kedai jual manisan ni hias lampu. Satu kedai lampu. Kita ingatkan apa benda, rupanya nak sambut Ramadan. Nak sambut Ramadan. Seminggu lagi nak raya tuan, dah gelap. Dah gelap. Seolah-olah menangisi pemergian Ramadan. Kita kata balik. Nak masuk Ramadan tak ada apa-apa. Penghujung Ramadan, wallahu a'lam lah, bergembira nak tinggalkan Ramadan ataupun bergembira nak menyambut hari raya. Kalau kita kata nak bergembira menyambut hari raya, yang sunnah yang macam mana tuan? Perbanyakkan takbir. Satu lagi kebimbangan saya sebelum saya tutup, tahun lepas raya tahun lepas saya rasa paling hebat mengecul. Start daripada lepas maghrib malam raya sampai pukul 2, pukul 3 pagi, sambung menyambung mengecul ni. Sambung menyambung daripada lepas maghrib malam raya tu sampai pukul 2, 3 pagi, sambung menyambung. Saya duduk Bukit Pulau, Bukit Baru, sambung menyambung. Kita dengar tak putus-putus ni mengecul. Tembak bunga api tu kan, tak putus-putus. Kita kata Allah, rasanya 100,000 dia orang Melayu habis, dia orang Islam habis kat mengecul pun. Rasa kita 100,000 pun. Dulu kan mengecul haram sekejap. Lepas tu sekarang ni dah jual tepi jalan berlambak. Jadi yalah, kita pun, saya pun beli juga bunga api untuk budak. Tapi janganlah terlalu membazir. Jadi tengoklah tuan-tuan semula kehidupan kita ni bagaimana. Mudah-mudahan apa yang cuba saya sampaikan mendapat pengajaran, pedoman serta manfaat untuk tuan-tuan dan diri saya khususnya. Cukup sekadar ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa nasta'inu billahi fi
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.